Rantai pemasangan atau tali sawat bergigi, apa yang Anda perlu tahu supaya Anda tidak terkandas? Hai peminat kejuruteraan, hari ini kita akan membongkar salah satu dilema terbesar di bawah bonet kereta anda, iaitu perbezaan antara rantai pemasangan dan tali sawat bergigi. Ramai yang pernah dengar tentangnya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar faham peranan penting yang dimainkan olehnya. Dan yang lebih penting, mana satu yang terbaik untuk kenderaan anda? Pernahkah anda tertanya-tanya, apa yang membuatkan enjin kereta anda berfungsi dalam penyelarasan yang sempurna seperti sebuah orkestra yang benar-benar seirama? Sebenarnya, keserasian itu tidak berlaku secara kebetulan. Di dalam jantung mekanikal kenderaan anda, terdapat satu komponen penting yang bertanggungjawab menyelaras pergerakan pelbagai bahagian, memastikan semuanya berfungsi pada masa yang tepat. Kita sedang bercakap tentang sistem pemasangan enjin dan ia boleh terdiri daripada tali sawat bergigi atau rantai pemasangan. Memilih atau mengekalkan salah satu daripada sistem ini adalah keputusan yang memberi kesan secara langsung kepada ketahanan, prestasi dan sudah tentu poket anda. Tetapi, apakah perbezaan sebenar antara kedua-duanya dan mengapa sesetengah enjin menggunakan satu manakala yang lain menggunakan yang satu lagi? Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, pertama sekali kita perlu tahu apakah fungsi utama komponen-komponen ini. Kedua-dua tali sawat dan rantai pemasangan mempunyai misi utama, iaitu memastikan aci engkol dan aci sesondol berputar dalam keharmonian yang sempurna. Aci engkol mengawal pergerakan omboh dan aci sesondol bertanggungjawab untuk membuka atau menutup injap kemasukan dan egzos pada masa yang tepat. Jika keserasian ini gagal, akibatnya boleh menjadi mahal dan membawa bencana kepada enjin, menyebabkan kerosakan dalaman yang sangat teruk. Ia seperti konduktor orkestra kehilangan rentak dan para pemuzik mula bermain secara sendiri-sendiri. Hasilnya adalah kekacauan. Sekarang, mari kita selami keistimewaan setiap satu, bermula dengan tali sawat bergigi yang terkenal itu. Tali sawat bergigi ialah satu komponen yang fleksibel. Biasanya diperbuat daripada getah berketahanan tinggi, diperkukuh dengan gentian kaca, nylon atau bahan sintetik lain untuk menahan tekanan dan suhu tinggi enjin. Ia mempunyai gigi pada permukaan dalamnya yang berpadanan sempurna dengan takal bergigi pada aci engkol dan aci sesondol, memastikan tiada gelinciran berlaku. Oleh kerana ia berada di luar enjin, selalunya ia boleh dilihat atau diakses melalui penutup ringkas. Ciri utama tali sawat bergigi ialah keperluannya untuk penyelenggaraan pencegahan. Tetapi, mengapa tali sawat bergigi perlu ditukar secara berkala dan apakah risikonya jika tidak melakukannya? Disebabkan bahan tali sawat bergigi adalah getah dan sentiasa terdedah kepada tekanan serta perubahan suhu, tali sawat bergigi akan mengalami kehausan semula jadi dari masa ke masa. Pengeluar kereta menetapkan jarak pertukaran tali sawat bergigi biasanya antara 40 hingga 120,000 kilometer atau tempoh masa antara 3 hingga 5 tahun. Mana-mana yang berlaku dahulu? Mengabaikan cadangan ini adalah sangat berbahaya kerana jika tali sawat bergigi putus semasa enjin beroperasi, aci engkol dan aci sesondol akan hilang penyelarasan serta-merta. Ini bermakna ombak boleh berlanggar dengan kuat dengan injap yang terbuka, menyebabkan injap bengkok, kerosakan pada kepala ombak dan juga kepala silinder enjin. Akibatnya, kerugian yang dialami boleh dengan mudah melebihi nilai kereta itu sendiri. Walaupun perkara ini perlu diberi perhatian, dengan penukaran, tali sawat pemasangan mempunyai kelebihannya sendiri. Salah satu manfaat terbesar tali sawat ini ialah operasinya yang lebih senyap. Getah menyerap getaran dan bunyi, menyumbang kepada pengalaman pemanduan yang lebih lancar. Selain itu, ia lebih ringan yang boleh memberi kesan kecil kepada jumlah berat enjin dan seterusnya kecekapan bahan api. Kos pembuatan awal dan kos alat ganti adalah lebih rendah, menjadikan enjin yang menggunakannya lebih murah untuk dihasilkan. Sebaliknya, kita ada rantai pemasangan yang kukuh. Rantai pemasangan ialah, seperti namanya, rantai logam yang sangat mirip dengan rantai basikal, tetapi dibina dengan aloi keluli berketahanan tinggi. Sama seperti tali sawat bergigi, ia juga disambungkan kepada gear logam pada aci engkol dan aci sesondol. Cuma, berbeza dengan tali sawat, rantai beroperasi terendam dalam minyak pelincir di dalam enjin yang menyumbang dengan ketara kepada kualiti dan prestasi. Untuk mengekalkan ketegangan yang betul dan mengelakkan ia bergetar atau berbunyi, sistem rantai menggunakan penegang hidrolik yang disalurkan oleh minyak enjin serta panduan plastik atau logam.
Janji utama rantai kemasan ialah ketahanannya. Cuma saya pernah dengar bahawa rantai pemasaran tahan sepanjang hayat enjin, atau itu hanya mitos? Sebenarnya, secara teori Rantai ini direka untuk mempunyai ketahanan yang jauh lebih tinggi. Selalunya dijangka tahan sepanjang hayat enjin itu sendiri. Disebabkan bahan logamnya dan pelinciran berterusan oleh minyak enjin, ia tidak memerlukan penukaran berjadual seperti tali sawat pemasaran. Namun, mengatakan ia kekal selama-lamanya adalah satu keterlaluan. Dengan masa dan jarak perjalanan, rantai boleh meregang yang dikenali sebagai kelonggaran atau pemanjangan rantai. Penegang hidrolik boleh gagal dan panduan plastik boleh haus atau pecah. Apabila masalah-masalah ini mula timbul, enjin biasanya akan memberikan tanda-tanda yang jelas. Dan apakah tanda-tanda bahawa rantai pemasaran mungkin bermasalah? Dan apa yang akan berlaku jika ia gagal? Simptom yang paling biasa bagi rantai pemasaran yang longgar atau penegang yang haus ialah bunyi khas pada enjin yang mungkin kedengaran seperti bunyi berderak atau menggeram, terutamanya semasa enjin dihidupkan ketika sejuk atau pada putaran rendah. Jika tanda-tanda ini diabaikan, kelonggaran yang berlebihan boleh menyebabkan rantai melompat satu gigi pada gear, menyebabkan enjin tidak segerak dan mengakibatkan kerosakan teruk yang sama seperti tali sawat pemasaran yang putus. Penggantian rantai pemasaran biasanya merupakan servis yang lebih rumit dan oleh itu lebih mahal kerana ia memerlukan pembukaan bahagian-bahagian enjin. Tetapi, bagaimana pula dengan penyelenggaraan dan kos penggunaan antara tali sawat pemasaran dan rantai pemasaran? Tali sawat pemasaran memerlukan jadual penyelenggaraan yang lebih ketat dengan penukaran berkala. Walaupun setiap penukaran adalah lebih murah berbanding rantai pemasaran, kos terkumpul sepanjang hayat kenderaan boleh menjadi agak tinggi. Manakala rantai pemasaran, walaupun secara teorinya bebas penyelenggaraan, memerlukan perhatian terhadap kualiti dan kekerapan penukaran minyak enjin kerana sistem penegang dan pelinciran rantai sangat bergantung kepadanya. Jika berlaku kerosakan pada rantai pemasaran, kos pembaikan biasanya lebih mahal kerana kerumitan untuk membuka enjin. Dan adakah terdapat sistem yang lebih baik antara rantai pemasaran dan tali sawat bergerigi untuk enjin moden? Sebenarnya, tiada satu jawapan khusus untuk soalan ini kerana pilihan tersebut sangat bergantung kepada reka bentuk, enjin dan keutamaan pengeluar. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ramai pengeluar telah memilih rantai pemasaran, terutamanya pada enjin berkapasiti lebih besar dan berprestasi tinggi. Atau untuk memenuhi permintaan terhadap enjin yang lebih tahan lama dan dengan kos penyelenggaraan yang lebih rendah. Programada para o proprietário. Evolusi bahan dan reka bentuk rantai telah menjadikannya lebih senyap dan boleh dipercayai. Namun begitu, tali sawat bergerigi juga telah berkembang dengan bahan yang lebih tahan lama dan selang penukaran yang lebih panjang. Ia masih merupakan pilihan yang sangat baik untuk enjin yang kompak dan di mana keberkesanan kos pengeluaran adalah faktor penting. Tapi saya pernah dengar ada kereta yang menggunakan tali sawat bergerigi tetapi ia juga direndam dalam minyak, betul ke? Ya, memang wujud tali sawat jenis ini dan walaupun nampak pelik, mencampurkan getah dengan minyak. Dan untuk anda yang tidak tahu, perkara ini sebenarnya tidak sepatutnya berlaku sama sekali. Ada beberapa sebab kenapa sistem jenis ini digunakan, tapi saya rasa itu adalah topik untuk video lain. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum melanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng notifikasi. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video kami. Jika anda ingin tahu tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video. Untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberi kelebihan dalam kerjaya anda. Dan anda, jenis sistem apa yang ada dalam kereta anda? Pernahkah anda mempunyai pengalaman baik atau buruk dengan tali sawat pemasaran atau rantai pemasaran? Adakah anda kenal sesiapa yang mempunyai kereta dengan tali sawat pemasaran yang direndam dalam minyak? Tinggalkan di ruangan komen, saya ingin tahu pendapat dan kisah anda. Di sebelah sini ada dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.